soalan saya yang pertama. Bagaimana doktor alam ini dicipta dan untuk apa sebenarnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Tuan Haji Mat Nur, sahabat saya Ustaz Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Allah pencipta segala-galanya. Antara penciptaan Allah ialah alam ini. Sudah pasti ada permulaannya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah menceritakan tentang permulaan alam semesta ini. Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata radqan fafataknahuma. Apakah orang kafir tidak melihat langit dan bumi pada asalnya radqan? Radqan, Ustaz, dalam bahasa Arab bercantum padu. Bercantum. Benda yang satu. Benda yang satu. Kemudian fafataknahuma. Fafataknahuma artinya dipisahkan. Awalnya bersatu, kemudian dipisahkan. Itu isyarat amat indah daripada Allah tentang permulaan alam semesta. Jika kenyataan ini kita kaitkan dengan penemuan sains, penemuan yang paling indah untuk kita kaitkan dipanggil teori Big Bang. Big Bang. Big Bang Theory. Apakah dia teori Big Bang? Big Bang ini, kalau boleh kita melihat paparan, dia menceritakan tentang permulaan alam yang disebutkan sebagai permulaan dalam bentuk singularity. Singularity. Kita biasa dengar singular, satu. Ya. Singularity berkaitan alam ialah ia bermula pada titik yang sama, yang kecil. Okey. Kemudian dari situ lahirlah benda yang subatomik, lebih kecil daripada atom. Seperti quarks. Kemudian lahirlah atom. Kemudian lahirlah hidrogen, helium. Hidrogen, helium bakal menghasilkan bintang-bintang. Bintang-bintang bakal menghasilkan galaksi. Kemudian datanglah bumi kita yang sebelumnya bermula dengan matahari. Kemudian lahir planet termasuk bumi. Itu gambaran sains secara umum yang dikaitkan dengan teori Big Bang. Teori Big Bang ini bukan akidah kita. Ya. Kita menerimanya sebab ada persamaan dengan ayat tadi. Ya. Bahawa ayat Quran mengatakan langit dan bumi radqan. Permulaannya bercantum padu. Teori Big Bang mengaitkan permulaan dengan singularity, juga bercantum padu. Profesor Dr. Zaghloul An-Najjar, saintis terkenal di Mesir, juga seorang tokoh yang mengkaji Quran dan sains. Dia mengatakan boleh kita terima Big Bang dalam konteks itu. Baik. Okey. Jadi itulah permulaannya. Tapi Al-Quran tidak hanya mengatakan, Tuan Haji, bahawa langit dan bumi bercantum padu. Quran juga mengatakan selepas itu berlaku proses. Tuan Haji, ada orang beritahu kepada saya, alam ini terjadi berdasarkan kun fayakun. Allah berkata kun fayakun. Jadilah. Seperti magic. Kita bayangkan jadi spontan kesemuanya secara magic. Tapi dalam Quran, bahasa Allah tidak demikian, Tuan Haji. Kun fayakun Allah tidak menggambarkan sedemikian rupa. Contoh dalam surah As-Sajdah ayat 4. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Al-ayah. Allah menciptakan langit dan bumi dan antaranya, langit, bumi dan antara kedua-duanya fi sittati ayyam. Sittati ayyam, ulama tafsir mentafsirkan ayyam sebagai fasa. Bukan 6 hari. 6 fasa yang panjang. Artinya kun fayakun bagi alam ini bukan spontan semua ada, tetapi berfasa-fasa. Tuan Haji bertanya tadi bagaimana alam dicipta? Ya. Itulah jawapan berdasarkan Al-Quran. Saya kaitkan dengan sains bahawa ya. Baik, satu soalan pendek yang ingin saya kemukakan kepada doktor berdasarkan hujah yang disampaikan tadi. Apakah teori Big Bang ini boleh diterima dalam konteks Islam itu sendiri? Ya, teori Big Bang ni, Tuan Haji, sebuah teori. Ya, diledakkan oleh orang Barat. Diterima pakai oleh saintis di Barat disebabkan pertama, ia bukan sekadar satu teori. Teori berkaitan dengan alam, teori yang berasaskan formula matematik. Alam ini ada matematiknya, ada ukurannya.
Jadi formula matematik itu digunakan pakai untuk menentukan fasa-fasa fenomena-fenomena berkaitan dengan alam. Maka formula itu melahirlah suatu teori Big Bang Theory. Tetapi ia disokong oleh observational evidence. Ada sokongan. Ada sokongan. Ya. Gambar rajah yang kita paparkan tadi menunjukkan ada radiasi yang ditinggalkan selepas Big Bang yang dapat dilihat dan diukur di samping observational evidence yang lain. Oleh sebab itu dia dianggap kukuh. Leading explanation about the origin of the universe as a whole. Ya. Jadi kita terima pakai disebabkan ada sedikit persamaan dengan ayat Quran yang kita sebutkan tadi. Ya, tak salah. Sebab dia selari dengan Quran, kita menolak jika bercanggah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Ustaz Tarmizi, barangkali ada pengukuhan hujah dari segi Al-Quran yang ingin ditampilkan, dikongsikan berdasarkan indikator. Terima kasih Tuan Haji dan juga Dr. Daniel. Saya ingin untuk menyempurnakan ayat yang telah dibaca oleh Dr. Daniel dan sambung sedikit lagi dalam ayat surah Al-Anbiya yang mana Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat surah Al-Anbiya. Sama-sama kita menghayati, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan serta mempercayai akan bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya bercantum, yakni benda yang satu. Lalu kami pisahkan kedua-duanya. Lalu kami jadikan pada air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Kami menjadikan di bumi itu gunung ganang yang menetapkannya agar bumi tidak menggegarkan mereka. Dan kami jadikan di celah-celah jalan-jalan lalu lalang untuk mereka sampai ke destinasi keperluan rohani dan jasmani. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Al-Quran telah pun menjelaskan kepada kita berdasarkan ayat yang telah pun dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi. Big Bang merupakan satu teori yang sekarang digunakan pakai di mana belahan dunia sekalipun, dalam konteks barat, timur dan juga utara, seluruh penduduk dunia bersetuju dengan Big Bang. Baik, kita ingin tahu bagaimana Allah menciptakan alam ini berdasarkan dalil-dalil yang telah pun dimuatkan di dalam Al-Quran seperti yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Tarmizi tadi. Alhamdulillah, saya tertarik dengan apa yang Dr. Daniel sebut tentang bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam fisik tati ayyam, dalam masa 6 fasa. Kemudian ada pandangan-pandangan yang daripada didakwa yang mengatakan selepas itu Allah Ta'ala berehat. Jadi saya nak kait dengan satu ayat yang cukup hebat yang boleh kita kata menempelak tentang pandangan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf, satu ayat saja yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وما مسنا من لغوب. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa. Dan di akhir itu Allah Ta'ala tegaskan وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, dan kami tidak mengalami sebarang kepayahan.
Saya harap Dr. Daniel boleh mencerahkan lagi. Baik. Surah Qaf ayat 38. Betul. Allah menjadikan alam ini, alam tidak sekadar bumi, seluruh alam, the whole universe, dalam sittati ayyam. Ayyam ditafsirkan sebagai fasa yang panjang. Jadi 6 fasa yang panjang, kemudian terhasillah semua ini. Ada ayat lain yang disyarah oleh ulama dengan memperincikan hakikat ini dengan mengatakan bahawa 4 fasa berkaitan dengan bumi, 2 fasa berkaitan dengan langit. Itu perincian berdasarkan ayat lain. Tapi dengan jelas Allah mengatakan kun fayakun berkaitan dengan fasa. Bukan spontan, wujud segala-galanya dalam masa spontan yang kita sebutkan tadi. Dan ayat tadi juga di hujungnya Allah mengatakan Allah tidak letih. Allah tidak terkesan sedikit pun dengan menjadikan alam yang luar biasa ini. Ya. Kita membayangkan Allah, hebatnya galaksi, hebatnya bumi. Mesti Allah letih dan perlukan rehat pada hari ke-7. Ada agama Ustaz berkata demikian. Dia sebut sebagai hari Sabat. Maka lahirlah kalimat sabbatical bagi kita. Rehat, pergi sana, pergi sini. Yeah. Allah pun nak berehat juga, letih. Kononnya demikian. Yeah. Mustahil. Kalimat kita gunakan mustahil bagi Allah. Allah letih. Sebab itu dalam Quran disebutkan ia berkaitan dengan alam saja. Hari-hari ini, fasa-fasa ini hanya berkaitan dengan alam. Allah tidak memerlukan rehat sebab Allah tidak pernah letih. Itu kenyataan penting. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Kalau manusia, boleh kita tahu umurnya. Dia dah hai jadi yang keberapa? 15, 20, 25, 50. Alam semesta ini, jagat raya ini, kosmik yang berada di seluruh cakrawala ini, berapakah usianya yang sebenar? Sebelum ini, saintis menganggarkan alam ini bermula Big Bang, wujudnya lebih kurang 15 bilion tahun. Hari ini dengan kajian terbaru, mereka mengatakan wujudnya alam keseluruhannya bermula Big Bang, wujudnya lebih kurang 13.8 bilion tahun sebelum ini. 13.8 bilion tahun. Dan wujudnya bumi lebih kurang 4.5 tahun, 4.5 bilion tahun sebelum ini. 4.5 bilion tahun sebelum ini. Ya. Bumi datang kemudian. Itulah di sudut penemuan sains yang bagi Aisyah Said Hawa, saya kena bagi rujukan kitab juga. Bagi Aisyah Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir, dia mengatakan ini pendapat munasabah. Al-Asas fi Tafsir. Baik. Penonton yang rahmati Allah sekalian, telah pun dikupaskan tadi bahawa tentang penciptaan alam ini yang telah pun dianalisis berdasarkan sains dan juga penghujahan daripada Al-Quran. Alam ini jelas telah pun Allah ciptakan dengan begitu indah sekali, mengambil masa seperti yang telah pun Dr. Daniel katakan tadi adalah lebih kurang dalam 15 bilion tahun yang lalu. Baik, alam ini juga akan menemui titik noktah yang terakhir. Bermakna, alam ini juga akan melalui kemusnahannya. Dalam bahasa mudahnya adalah kiamat. Dr. Daniel, bagaimana sains memberikan petanda-petanda bahawa bumi ini, alam ini, seluruh jagat raya ini, satu hari nanti, satu saat dan ketikanya akan hancur binasa. Kiamat pasti datang, Tuan Haji. Manusia tidak beriman dengannya, ia pasti datang. Manusia beriman dengannya, ia juga pasti datang. Sains, kita akui ada saintis tidak beriman dengan kiamat. Tetapi mereka akui tentang beberapa perkara. Mereka mengakui bahawa alam ini akan hancur dan pasti hancur. Istilah yang mereka gunakan ialah the collapse of the universe. Collapse, hancur. Hancur dulu alam ini, universe as a whole, alam semesta akan hancur. Itu mereka beriman. Mereka beriman kerana sains menunjukkan ke arah itu. Contoh, saintis mengatakan di alam ini ada satu tenaga luar biasa, Ustaz. Tenaga itu mengikut pengiraan matematik, dia kena ada. Tapi mereka tidak faham tenaga itu apa dia sebenarnya. Ya. Lantas mereka menamakannya dark energy. Dark, in the dark. Tak tahu sebenarnya rupa bentuk dia apa, tapi ada. Tenaga. Dark energy. Dan saintis mengatakan dark energy ini, dia berlawanan dengan kuasa graviti. Graviti berkaitan dengan planet, berkaitan dengan bumi. Dia berlawanan.
Bila dia berlawanan, dia akan mendatangkan kehancuran. Saintis mengakui kehancuran alam ini pasti berlaku. Cuma mereka tak kaitkan dengan kiamat. Mereka kaitkan dengan penemuan sains. Yang kedua, mereka juga mengatakan batu bata untuk mencipta bintang-bintang semakin berkurangan. Sebelum ini, bintang-bintang wujud dengan segera, dengan cepat, satu persatu. Sekarang, kewujudan bintang-bintang amat berkurangan. Sebab apa? Hidrogen dan helium yang merupakan batu bata untuk menghasilkan bintang sudah kurang. Mengisyaratkan, kata saintis, alam sudah tua. Saintis beriman dengan semua ini. Bagi kita tak ada masalah. Kita beriman berdasarkan Quran dan Sunnah. Mungkin Haji yang lebih penting akhirnya tu Haji. Ya. Kalau boleh saya sambung sikit. Silakan. Apa perlu kita buat? Ya, Tu Haji? persediaan. Persediaan. Sebab itu bila kita baca ayat 30 Al-Baqarah tadi, Allah mengatakan kita ini khalifah. Ulama tafsir, satu bahagian ulama tafsir mengatakan, sebagaimana disebutkan Hamka dalam tafsir Al-Azhar, khalifah ini bermaksud khalifah Allah. Khalifah Allah bermaksud kita ini Allah jadikan untuk memakmurkan bumi mengikut kehendak dia. Mengikut kehendak Allah. Copyright Allah kena ikut. Maka untuk kita memahami copyright itu tujuan Allah utus Rasul-Rasul. Dengan kitab, dengan suhuf, supaya khalifah yang wujud di muka bumi ini tahu apa perlu dia buat. Dengan adanya kitab, dia faham apa perlu dia buat. Maka bila kita buka Al-Quran, kita bertemu sebagai contoh Tuan Haji Ustaz Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara dasarnya itulah yang kita kena buat. Kita tengok bola, kita bersorak. Pergi sinema, kita bersorak. Drama, kita terpegun. Berhiburan, berrekreasi. Macam-macam yang kita buat. Tapi tak maukah kita bertanya, sebenarnya apa perlu kita buat? Saya buat itu, saya buat ini, Ustaz. Tapi sebenar-benarnya, apa yang saya kena buat? Sebenar-benarnya, Ya. jawapannya ada dalam Quran. Ada. Az-Zariyat 56 Allah mengatakan ini yang perlu kamu buat. Dia budu. Sembah aku. Aku ni kamu lupa. Artis kamu tak lupa. Pemain sukan kamu tak lupa. Aku ni. Penciptamu Allah, ini dia yang kamu selalu lupa. Disebabkan lupa itu, kamu lupa. Dia budu. Sembah Allah lupa. Solat tak buat. Cuai. Subhanallah. Tiba-tiba kiamat datang, terkejut. Wal'iyadzubillah. Jadi, kita hidup tak lama, kiamat pasti datang, tapi kematian pasti lagi. Mungkin lebih cepat berbanding kiamat. Ya. Maka jangan lupa, sembahlah Allah. Itu kerja besar. Tuan-tuan dan puan, sembahlah Allah. Ini agenda besar. InsyaAllah. Baik, doktor. Barangkali ada yang berujar kiamat jauh lagi. Ya. Kiamat mereka tak akan lalui. Bagaimana nak patahkan hujah seperti ini? Ya. Ada kebenarannya tu Haji. Kiamat mungkin lambat lagi. Sebab kita bicarakan di sudut hujah agama. Tanda-tanda besar banyak, ataupun boleh kata kesemuanya belum kita nampak. Dajjal yang betul-betul Dajjal belum bertemu. Nabi Allah Isa belum turun. Kemudian Duhan dan sebagainya itu tak begitu jelas. Jadi kita boleh mengatakan kiamat mungkin lambat lagi. Tarikh bila tak pasti. Ya, Tapi yang dekat, satu kiamat kecil. Kiamat kecil iaitu kematian kita sendiri. Orang muda meninggal, biasa kita dengar. Malah hadis sahih mengatakan sebelum kiamat ini, kematian mendadak semakin menjadi. Hadis sahih. Ada kitab berkata demikian. Kematian mendadak. Tengah-tengah bercakap, jatuh. Ada kes tengah main bola. Kita merasakan pemain bola mesti sihat. Tengah-tengah bermain bola, tengah padang, jatuh, mati. Kadang-kadang doktor sakit jantung pun meninggal. Ya Allah, doktor sakit jantung. Kan? Dia pakar jantung, dia meninggal terkejut. Pakar lain, bedah, siasat. Pakar jantung, sakit jantung. Mati mengejut. Ya Rabbi, tak mengejutkan benda itu. Jadi, itu kiamat kecil kita. Kematian yang begitu hampir. Begitu hampir. Apakah persiapan kita? Jadi nafsu manusia menolak kiamat itu sendiri kerana kecintaan dia dan kerana tidak pasti tujuan datang ke dunia itu sendiri. Baik,
Ustaz Tarmizi, akhir sekali, apakah di antara pesan cuplikan daripada Al-Quran yang boleh kita berikan kepada penonton dalam episod kali ini? Alhamdulillah, saya tarik Tuan Haji sebut tentang kiamat lambat lagi. Dia sebut tentang perkataan mengejut, mati mengejut dan sebagainya. Ada satu ayat yang begitu menarik yang menjadi pengajaran peringatan yang begitu hebat kepada kita daripada surah Al-A'raf. Satu ayat saja, ayat 187. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hanyalah ada di sisi Allah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan tentang kedatangannya pada waktu, melainkan Dia. Huru-hara hari kiamat amatlah berat, menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan ia datang kepada kamu, melainkan secara mengejut. Terima kasih Ustaz Tarmizi, dan telah pun diungkapkan tadi bagaimana ingatan Allah kepada kita melalui ayat yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Tarmizi melalui indikator yang telah pun diberikan tadi. Dan saya fikir saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Daniel dan juga kepada Ustaz Tarmizi di atas gabungan bersama pada episod pertama.